Kakak cakap hari tu, dia kata boleh dah bawa kakak dekat playground yang besar tu. Mula-mula tu tak tahu pun dekat mana. Sebab dia rasa macam banyak kali dah bawa dia pergi kat playground yang besar-besar kan. Rupanya dia nak main dekat jungle gym Tok Penang ni. Dia scroll TikTok kami, lepas tu dia tunjuk, ni lah yang kakak nak pergi tu. Tapi kan weh, jungle gym dekat Tok Penang ni memang besar tau. Kami dengan Anas ni termengah-mengah sebab nak kejar dia dekat dalam ni. Jungle gym ni dia macam tempat challenging jugalah. Dia macam 2 ke 3 tingkat kot. Kami tak pastilah tapi besar juga. Yang main bola ni tingkat bawah sekali. Dia kumpul tenaga saat nak naik atas pula lagi. Yang herannya budak Naura ni dia tak penat tau dah. Lepas tu tak larat ligan, kami biar je dia main. Kami dengan Anas pula duk lawan tembok bola angin. Kiranya kalau hampa masuk dekat dalam ni, hampa boleh main dengan anak dengan laki hampa sekali. Lepas tu kami bawa kakak Naura pergi main GP Meta Kart pula. Mula-mula tu dia takut tau. Dia macam tak mau. Lepas tu dia nampak ada budak sebaya dia pun duk main. Jadi dia pun berani nak main. Kami dengan Anas memang tak sangka yang dia pandai main benda ni. Laju dia tekan benda tu. Kami tekan minyak pakai tumit pun tak boleh potong kakak Naura ke depan. Hampa tengoklah punyalah laju. Habis je main game ni, kami pun pilih makan dekat sajian Melayu tradisional. Kedai ni pula dekat je dengan area Meta Kart dengan jungle gym tadi. Malah lah nak pergi makan kat luar, jadi kami makan je dalam ni. Satu set hidangan ni boleh makan 2 ke 3 orang. Dalam set ni pula dia ada ayam goreng berempah, sambal petai udang, kari ikan dengan ulaman dan 2 cawan air sirap. Untuk hampa yang tak main lagi Tok Penang, bolehlah nak bawa anak hampa main enjoy dekat sini. Facility best, banyak pula permainan, makanan pun sedap. Kat mana lagi yang best? Suggest lah dekat kami.